Pernah terfikir tak macam mana Shinichi Kudo boleh kekal jadi budak sekolah rendah walaupun kita semua dah mula nampak uban? Fenomena unik ini secara rasminya dipanggil sebagai floating timeline. Dalam dunia detektif Conan, masa kononnya baru berlalu sekitar 6 ke 8 bulan sahaja. Tetapi di dunia realiti, kita sebenarnya sudah menyambut ulang tahun ke-30 series ini. Cuba renungkan, dalam tempoh setengah tahun yang ajaib itu, teknologi berubah drastik daripada penggunaan telefon awam dan pager, terus melompat kepada telefon pintar skrin lipat. Memang satu evolusi teknologi yang sangat laju dan langsung tidak masuk akal. Paling kelakar, Conan masih belum sempat pun naik ke darjah 2 sekolah rendah, walaupun beratus kes pembunuhan ngeri diselesaikannya. Boleh dikatakan, kemana saja budak ini pergi, pasti ada nyawa yang melayang secara misteri. Gelaran pembawa malang paling berprestij dalam dunia, memang layak disandang olehnya tanpa sebarang saingan. Ramai pakcik dan makcik kita sebenarnya mendambakan ingin hidup dalam garis masa ini. Maklum sajalah, mereka kini sudah mula mengadu sakit slip disk, pipi pun makin melanjut, manakala dahi pula semakin luas menyuluh masa depan persis Profesor Agasa. Biarlah banyak yang kojol dalam sehari, yang penting sentiasa awet muda.